Kat Wawa Place, berat Syida 111 kg sekarang. Agak saya akan biarkan Syida punya komen ni dah 2 hari ke 3 hari. Dah start belum? Dah pun lagi dah? Okey, kalau dah pun lagi, jom start. Dia tak semestinya start dengan something yang wow, yang 10,000 langkah sehari, ataupun nak mendaki Gunung Jerai, ataupun nak buat larian 1 jam sehari, ataupun nak angkat 20 kilo dumbbell. Dia tak semestinya macam tu. Kalau Syida bermula dengan yang berat-berat macam tu, memang susah nak konsisten. Jadi, jumpa Oyen. Lari pula Oyen tu. Jadi, start dengan satu langkah yang kecil. Jalan-jalan. Okey. Lepas tu, jalan keliling rumah, jalan dalam rumah. Okey, power walk, brisk walk. Brisk walk dululah. Power walk nanti tak larat. Okey, 5 minit, 10 minit, 15 minit. Okey. Lepas tu, barulah boleh bergerak maju. Okey. Akak pun start brisk walk dengan pelan-pelan je. Tak sampai 2 km, 1,5 km. Okey, pelan-pelan. Itu pun melecup dekat tumit. Sakit satu badan. So, hari ni baru okey. Baru hari ni ada semangat. Okey. So, start je dulu. Okey, start je dulu. Start dengan apa-apa je. Okey, jangan tunggu nanti nak beli kasut baru, nanti ni tak. Tadi kan ada nanti tu, dia brisk walk pakai slipper je. Kau jalan juga. Okey. Good luck. Okey. Syida, start sekarang. Jangan tunggu lama-lama. Okey, bye.